bukan sunat mandi hujan. Betul? Tapi ingat, pada zaman dulu lain. Sekarang wakatnya sudah berubah. Sekarang bila hujan, jangan kena badan. Bila hujan yang awal. Kerana dulu atmosfera kita bersih. Turun hujan itu bersih. Sekarang turun hujan bawa asid. Kenapa asid? Kerana kita punya atmosfera, kita punya udara dicemari dengan macam-macam benda-benda yang tak molek daripada pembakaran. Dia kumpul dalam udara. Bila turun hujan, dia sentuh benda tu, dia lekat di titisan hujan, bawa jatuh ke bumi. Sebab tu kita tengok dalam fotografi, nak ambil gambar pemandangan yang paling cantik ialah selepas hujan ketika matahari terbit. Hujan bertidah, matahari keluar. Semua lawa. Mau ambil gua ayam pun lawa. Kenapa? Daripada lensa, daripada lens kepada subjek, walaupun 200 meter, betul-betul warna yang hidup. Akan keluar. Kita ambil gambar pokok, mesti warna hijau yang sangat terang. Bila? Lepas hujan. Kenapa? Sebelum hujan, antara kita 100 meter dengan pokok, penuh dengan asid. Duduk dalam udara. Jadi bila turun hujan, kita kena atas kepala, sakit kepala. Hujan air yang kotor. Bila hujan dah 10 minit, baru boleh kita mandi hujan. Sudah bersih udara kita. Okey? Soalan seterusnya.